Kulit muka jadi kering, kusam dan tegang lepas balik pada umrah. Ramai jemaah kongsikan dekat saya sendiri yang semasa saya live yang mengkongsikan macam mana hasil selepas dia menggunakan sunscreen, moisturizer dan juga face oil untuk memberikan satu bantuan kepada kulit mereka sepanjang mereka di tanah suci arungi cuaca yang sangat panas. 3 item yang di mana kita selalu tekankan bagi jemaah lah untuk menggunakan ketika dalam ibadah ataupun sebagai harian ketika nak guna untuk cuaca yang sangat panas ataupun sinaran matahari. Yang pertama iaitu face oil, moisturizer dan juga sunscreen. Untuk sunscreen kita ada 2 saiz. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih nak saiz besar 50ml pun boleh, nak pakai 30ml pun boleh. Yang bagusnya sunscreen kita ni memberikan satu kelembutan dan ketegangan kepada kulit dan memberikan satu coverage yang luar biasa, memberikan satu protection UVA dan juga UVB. Sebab dalam ni ada bromelain dan juga glycerin yang memberikan satu ekstra kebaikan kepada kulit muka kita. Dan ini adalah ultra hydrating moisturizer. Dalam ni ada pelbagai jenis ingredient yang sangat membantu kepada kulit muka kita, memberikan kulit muka kita lebih lembap dan selesa. Sebab dalam ni ada ekstrak daun gelam dan juga dalam ni ada bromelain, ada glukos, ada melukat kaji putih dan juga ada betanin yang memberikan satu kelembutan, kelembapan yang lebih kepada kulit muka kita. Dan yang terakhir sekali iaitu face oil. Hanya 2 pump di tapak tangan dan boleh memberikan satu result yang luar biasa, boleh mengurangkan wrinkles dan memberikan kelembapan kepada kulit muka seharian. Bukan saya sendiri yang cakap, tetapi inilah jemaah sendiri kongsikan pengalaman mereka menggunakan 3 item ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak menyelesaikan masalah seperti kekeringan kulit muka ataupun memudahkan tuan-tuan dan puan-puan semasa ibadah nanti, pilihlah Rehla yang memberikan satu perlindungan dan ketika kita dalam ibadah.